Kami bukan apa. Kami tak mau buang masa anda. Okey, terima kasih banyak. Cakap apa? 我们地方没事没事， Very sorry. 就这个意思，随便你。 Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita berada di episod yang ke-12. Kita ada satu projek ke Yunan. Projek ini adalah projek mencari idea di Yunan. Pergi ke tempat-tempat yang menarik di Yunan dan buat siri lukisan watercolor dan akan dijadikan sebagai postcard. Dan postcard tu hampa semua boleh collect. Kalau berminat nanti boleh contact saya. Inilah outfit of the day saya pergi ke Yunan. Jaket ni dah lama dah. Ni jaket ni. Waktu saya pergi Itali dulu saya dah pakai jaket ni. Jadi itulah setup dia. Sekarang kita baru sahaja settle solat. Sejarah saya kalau lalu custom ni tak pernah lepas lah. Tadi pun sama. Dia duk check saya punya seluar ni. Saya dah confident, saya cakap tak ada apa dah bang. Dia kata ni apa benda? Terlupa ada karabiner kat seluar saya. Patutlah dia macam marah something. Jadi flight kita telah pun tiba. Flight 103 to Kunming. Let's go China. Jadi bermulalah 4 jam perjalanan kita tanpa melihat movie dan sebagainya. Dan sebaik saya dah download podcast, beberapa podcast lah. Kunming, here we go. Jadi sekarang ni kita akan pergi ke dia punya custom lah. Saya ada bad feeling nak check ni. Harapnya power bank, drone dan bateri kamera saya lepas lah. Saya paling risau kat saya punya power bank ni. Harap lepas lah. Sebab power bank kita ada besar sikit dan berat sikit. Tapi dia ada logo CCC. Fun fact kan, dia hampa kalau nak main China ni, power bank hampa kena ada logo CCC. Dan dia punya kilowatt hour dia tak boleh lebih daripada 100. Dia tak boleh lebih daripada 100. Saya punya ni 94. Jadi dia masih di bawah paras yang betul lah. Power dia tak boleh melebihi 20,000 ikut kan. Tapi saya punya 25,000. Tapi kalau kena hampas pun apa boleh buat kan. So alhamdulillah dah settle. We are now officially at Kunming, Yunan. Jadi ingatkan kena check teruk tadi dah. Lalu je tadi. Ingatkan strict sikit dia. Tapi tak tahulah balik nanti macam mana kan. So ini antara dia punya landmark lah kat sini. Oh, landmark popular dah, ada dinosaur sini. Sekarang ni kita akan turun ke bawah untuk kita cari Didi. Dekat sini dia tak ada Grab, nama dia Didi sekarang ni kat sini. Tips dia kat sini, kalau ada orang-orang macam Didi nak approach kita kat sini, buat tak tahu je. Kalau kita layan mereka akan menekan-nekan kita. Macam Angah tadi lah, kena tekan tadi. Ini bag kita. Dan kita akan pergi turun ke bawah untuk mencari Didi. Let's go. Hai. Lewat ramah nak main ni. Kat sini. Jangan banyak tanya, ikut sahaja. Ikut sahaja cakap bos. Bos kita Farah Syahira. Let's go. Kita ajang balik. Dia makan kalung.
Kita kena belajar menolak sikit lah. Sebab no kita kena kata tidak. Ya, itu je. 的话，那些司机会给你加其他费用。 Oh, dah lah tu. Alah, tapi cakap saya dah bayar dah. 可以取消就又退钱了。 Wait. Sit to this. 你取消他就退你钱了，要不然你走平台，那司机会给你加各种费用进去的。夜间 Tengok eh. Kami bukan apa. Kami tak mau buang masa anda. Okey, terima kasih banyak. 我们并非我们不想消费你。没事。 Very sorry. 就这个意思，随便你，不要错。没事，你可以取消做我的就行了，OK 呗。你就取消做我的啦，你就不用等。另外，他各种费 Tengok 用。 macam mana aku nak. Tak apa. Untuk first time ni tak apa. Nanti next time kalau dia kena hidden charge, kami ikut cakap hang. Okay? 没事，那就算了吧。你要等，你要做就做吧。 Dah cakap kan. Tak apa. Terima kasih. Maaf tau. 看进来了没？ Okay. OK，没事。 Okay. Bye. Ya, jadi macam tu lah cara nak counter dia lah. Nak lawan dia ada cara dia. Kalau kita masih berdiam diri, dia akan tekan. Jadi kita kena communicate lah. Kalau ada masalah, kita jangan diam sahaja. Masalah bukan diam, masalah berbincang. Dari segi, okey? Berbincang. Apa dia cakap apa? Tu 翻 Google 译软件打开，这样子就交易方便了。 Dok, sebab kami dekat Malaysia, kami drive belah kanan. So bila ni drive belah kiri, 对了哈， so bila ni drive belah kiri, dia macam pelik sikit lah. 你们是马来西亚的啊？对， Wait. 你听懂了啊？医生，因为我们靠近马来西亚，我们靠右行驶，所以当他靠左行驶时，会感觉有点奇怪。 That's why. 你们国家也是， Cakap apa? 你们国家也是靠右行驶吗？啊，对，哦， Bukan apa. Sebab dekat sini, kereta dia tak ada bunyi. Bunyi slow je. Dekat Malaysia bunyi kereta kuat-kuat. So bila sini bunyi slow, dia macam pelik sikit lah. 这里的汽车总是发出缓慢的声音，这倒没有什么特别的原因，但在马来西亚，汽车的声音非常大，所以当这里只发出缓慢的声音时，就显得有点奇怪了。 Communication. 你们 Communication is the key. Tadi kita dapat info daripada kita punya driver. Dia cakap perbezaan kereta kat China ni, kalau plate tu warna hijau, bermaksud kereta bye-bye. Ha? Translate. Okay. Translate. 祝你们在中国玩得开心。 Selamat Busi. Okay, thank you very much. Kalau plate kereta warna hijau, bermaksud kereta tu adalah elektrik. Kalau plate kereta tu warna biru, kereta tu adalah petrol. Dekat jalan tadi memang banyak kereta elektrik lah. Memang jalan tadi sunyi je. Kereta Beijing ni dia cakap adalah antara kereta e-hailing yang dekat sini. Kereta elektrik yang dia kata kereta basic lah dia kata. Tapi kalau kat kita ni, kita anggap canggih dah lah kereta ni. Kita pun dah sampai ke hotel kita, Wonderland. Jadi, ayolah. Sebenarnya sudah hampir pukul 3. Punya jam mereka sama dengan kita. So sekarang kita pukul, jam saya ni jam Malaysia, dia tunjuk pukul 2.45. Kat sini pun mungkin 2.45 jugalah. Itu saja untuk hari ni. The next day. Grab kita tunggu kat luar pula dah.
orang masuk dalam. Tengah-tengah jalan dia berhenti weh. Kat sini ada skuter elektrik banyak ah. Tengah-tengah jalan dia berhenti. Dia berhenti tengah jalan ni. Mungkin ini benda normal di China. Goodbye my friend. Kita nak pergi ke train station dia kat depan ni. Setelah analisa, kita kena tunggu dekat manual channel sebab self-service channel ni biasanya untuk orang lokal sahaja sebab mereka ada e-gate punya pass. Kita tak ada. Kita foreigner. So foreigner kena guna manual channel sahaja yang mana kita kena tunggu orang dia punya pekerja untuk scan kita punya pasport dan juga tiket. That's all. It's giving me train to Busan, you know. Bruh. Yang ni, apa yang ni kan? Yang ni train kita nak sampai dah ni. Sekarang train kita baru saja bergerak. Yang saya pasang train ni pun elektrik juga kan? Tak dengar bunyi apa pun. Ya, train kat sini pun elektrik juga. Senyap, sunyi saja. Ini kalau train kat rumah saya tu kedekak. That's not nice. This is nice. Stesen kereta api Lijiang. Nak ke mana? Hotel. Sekarang ni kita akan pergi ke hotel. Kita akan exit dulu dekat depan ni dan macam biasa kita akan tempah Didi. Kereta api ni mereka gunakan konsep macam ni, tali macam WWE. Kalau kereta api sampai, tali ni akan naik dan orang baru boleh masuk. Tapi tali ni selamat ke? Selamatlah juga. Rasa-rasa macam nak ambil wrestling bolehlah panjat atas ni. Ini setting kamera fix. Dia ada DJI kat sini. Nak rekod tekan sahaja. Kita ikut line bawah ni sahaja. Nampak? Online ride hailing service. So kita akan pergi ke sana. Cuba menteka, bahasa apa yang paling banyak digunakan dalam dunia? Bukan bahasa English. Fun fact bahasa yang paling banyak digunakan dan ditutur dalam dunia adalah bahasa China. Purata orang yang bercakap dalam bahasa China adalah sebanyak 900 juta plus. Dan bahasa yang kedua yang paling banyak ditutur adalah bahasa Sepanyol. Dengan lebih pada 480 juta orang bertutur dalam bahasa Sepanyol. Dan yang ketiga, baru bahasa English. Ni kita ingat bahasa English penting sangat tapi bahasa Inggeris adalah bahasa yang ketiga. Sebab tu kalau hampa perasan dalam China ni, signboard dia mana ada langsung bahasa Inggeris. Sebab apa mereka nak pakai bahasa Inggeris? Tak perlu pun. Sebab memang rakyat mereka cakap dalam bahasa China. Jadi oranglah kena adapt dengan situasi. So sekarang, oi, apa benda tu? Bom!
So sekarang ni kita tengah berjalan pergi ke kita punya hotel. Kita tengok kawasan-kawasan dekat sini memang nice. Seperti budaya tradisional campur dengan alam semula jadi. Jadilah Lijiang. Mungkin ini antara kawasan-kawasan yang saya akan buat painting lah. Sure. Kami dekat China ni kami tahu 4 ayat saja. Sure. 你好， Ni hao. 你好， Ni hao. Bruh. Doi. 对，什么 Doi. 什么？什么？对，行吗？对，什么？We know 4 only. Ni hao. Apa lagi? 谢对谢。对对，你好，谢谢，对，什么？4 only. So kami dijamukan dengan teh tradisional dia. Dan oren. Dia cakap manis tapi langsung tak manis. Oh ya, oren manis, oren manis. Jadi kita akan pergi ke bilik kita. Oh. Nice. Nice. Nice one. Inilah bilik kita. Siap ada teddy bear. Ini katil queen. Satu katil. Ada lagi satu katil kat atas. Aku nak tidur atas. Tidur atas. Kita telah tiba. Inilah katil saya di atas. Teman saya malam ni. Teman tidur saya malam ni. Inilah view di luar hotel. Klasik. I like. Few moments later. So malam ni kita berada di depan Caji. Caji kalau dekat Yunan ni, dekat China ni dia memang popular lah. Caji dia asal dari sini kan? Yunan. So Caji dia berasal daripada Yunan. So ini adalah the root of Caji. So kalau nampak Caji kat sini memang nampak klasik lah. So kita plan lagi kita nak beli sedikit tumbler dalam tu. Tumbler dalam tu saya tengok tadi harga dalam 100 lebih rasanya. And then dia Yunan version. Yang tu yang best tu. Jadi jom kita order air. Silap. Jom kita order air. Saya beli dia punya best seller kat sini. Kalau lampu boleh baca. Tu nama dia. Jasmine. Ini yang Jasmine tea. Jasmine milk tea. Jadi 4 ayak ni yang kita beli ni harga dia dalam duit Malaysia RM49 sahaja. So it's affordable dah basically. Harga dia dekat Malaysia je. Jadi dekat depan tu dia ada tumbler. Dengan kat atas tu dia ada tumbler. Harga tumbler dia dalam 100 lebih macam tu. Tapi memang cantik sebab dia limited edition daripada Yunan sahaja. Ini dalam RM92 saja. RM92. Yang tu RM70. Yang ni lagi lah, ni RM52 sahaja. Murah je. Yang ni pun cantik juga. Warna ni macam-macam sikit. Settle, kita beli air. Air lagi. Maaf. Kita beli air. Kita beli kita beli botol Caji. Kita beli tumbler Caji yang origin daripada Yunan. So kita beli total 3. Angah dia tak mahu, dia kata membazir. Lantak dia lah. Penat ya melukis sambil cangkung ni. Handsome tak aku lukis hang? Aku lukis hang tadi, handsome tak? Ni. Yang tu marah betul muka.